Berita terkini daripada Public Gold yang mana Public Gold baru sahaja mengeluarkan senarai harga baru untuk kos postage per insurans bagi item-item emas, gold bar dan dinar seperti ini. Sebelum tu jangan lupa untuk share dan save video ni supaya mudah nak rujuk balik nanti. Bermula 1 April 2025, kos penghantaran bagi pos perinsurans Public Gold adalah serendah RM10. Okey, jom kita tengok harga penghantaran terkini bagi emas dan juga silver. Kos penghantaran bagi emas yang kita dah beli daripada Public Gold sama ada melalui kaedah account gap ataupun belian fizikal secara full payment ataupun EPP, kos penghantaran adalah seperti jadual ni. Harga mengikut berat parcel bermula daripada 0.25 gram. Bagi item berat yang di bawah 4.24 gram, kos penghantaran bagi Semenanjung Malaysia adalah RM10, manakala untuk Sabah dan Sarawak adalah RM20. Bagi item 4.25 gram sehingga 9.99 gram, ini satu dinar lah, 4.25 gram, kos penghantaran bagi Semenanjung Malaysia ialah RM15, manakala Sabah dan Sarawak RM25. Bagi item yang lebih besar, 10 gram sehingga 19.99 gram, kos penghantaran bagi Semenanjung Malaysia ialah RM20, manakala Sabah dan Sarawak RM30. Bagi parcel yang beratnya antara 20 gram sehingga 21.25 gram, iaitu 5 dinar lah kat sini, kos penghantaran adalah RM25 untuk Semenanjung dan Sabah Sarawak RM35. Okey, dekat sini bagi penghantaran ni kita masih lagi boleh combine beberapa item dalam satu parcel dan harga parcel tersebut akan dikira berdasarkan berat yang tertera dekat sini. Okey. Jadi bagi tuan-puan yang nak menjimatkan kos parcel yang ada item-item yang dah dibeli ataupun yang nak dikeluarkan, boleh combine beberapa keping. Untuk kiraan combine parcel ni saya akan share dalam my next video. Jadi jangan lupa untuk follow, like dan share supaya boleh dapat notification in my next posting and videos. Okay? Bagi yang belum ada lagi akaun emas Public Gold, boleh daftar cepat-cepat melalui link di profile. Simpanan melalui akaun gap sangat mudah, serendah RM100 dan tuan-puan boleh terus mulakan simpanan selepas buat pendaftaran.